Anak 6 ke 9 tahun melekat skrin. Umur ni anak dah mula faham logik tapi masih lemah kawal diri. Peringkat ni skrin tak boleh bagi percuma. Skrin mesti dibayar dengan usaha. Siap kerja sekolah, baca buku, tolong kemas rumah, barulah bagi skrin. Guna sistem mudah. Contohnya, siap satu tugasan, dapat skrin 10 atau 15 minit. Libatkan anak buat peraturan. Bincang sama-sama, kemudian mak ayah tetapkan keputusan akhir. Anak akan rasa dihormati, mereka akan lebih patuh. Jangan hanya larang, tapi terangkan sebab, kesan skrin pada fokus, emosi dan tidur. Dan ingat, masalah besar umur ni bukan berapa lama menghadap skrin, tapi jenis konten apa. Video pendek dan scroll tanpa henti lebih merosakkan daripada tempoh yang panjang tapi terkawal. Lepas ni kita sambung untuk anak umur 10 ke 12 tahun pula. Jemput follow, like, komen dan share dulu video ini.